Sama lah dengan huruf ra pun. Sebab tu masih ramai lagi orang yang baca Quran hari ni. Perhatilah mana-mana pun. Ramai lagi. Wallahu musta'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ramai yang baca begitu. Dan bila ditegur tak boleh terima. Allahu akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kita baca macam tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Okey. Jadi ini kita libatkan bibir mulut. Bila kita libatkan bibir mulut, begitulah jadi rupanya. Mulut muncung-muncung. Tapi kalau kita cakap Melayu, kalau kita nak cakap macam ni, bolehkah kita cakap macam ni dalam bahasa Melayu kita? Boleh no Kak Haliza. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, apa pandangan Umi Zahra kalau bahasa Arab kita kena bagi kesempurnaan harakat. Kesempurnaan harakat tu dari segi harakat ke fathah, dhammah, kasrah. Tapi bahasa Melayu kita tak ada harakat. Tapi kita nak cakap macam tu juga. Kalaulah kita ni boleh nak makan nasi pagi, siang, petang, malam, biarlah gemuk ke dempuan pun tak apa. Bolehkah kita nak cakap mengikut kesempurnaan harakat yang seperti dalam bahasa Arab tu? Dalam bahasa Melayu tak perlu, tetapi untuk memberi orang lebih faham, bagilah kesempurnaan harakat itu dalam bahasa Melayu pun supaya orang faham dan nampak. Okey, kebeliakan mata adakah yang menjadi satu part daripada cara kita menerangkan sesuatu dan untuk mengambil perhatian daripada orang yang sedang mendengar kita? Penting juga yang tu. Tu no? Boleh fokus. Okey,